Hari sudah terik. Mari kita pulang. Pada November 1874, Pasir Salak telah menerima seorang residen British yang pertama, iaitu J.W.W. Birch, hasil dari perjanjian Pangkor. Birch yang angkuh menggunakan kedudukannya sebagai residen mengambil alih kerja-kerja mengutip cukai. Birch menaikkan kadar cukai sesuka hati dan bertindak membuta tuli dalam urusan pentadbiran negeri Perak tanpa perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdullah. Ampun tuanku beri guru ampun, sembah pati harap diampun. Ada pun residen British General Birch ingin menghadap tuanku. Cis! Apa lagi orang bertinggi mahukan? Benarkan dia menghadap beta. Baiklah tuanku. Good morning, Sultan. Sebenarnya saya ada bicara baik untuk Sultan. Saya mahu Sultan tanda tangani ini perjanjian. Perjanjian yang membolehkan British memetik cukai ke atas penduduk kampung di sini. Apa? Beta tidak setuju. Tidak akan beta tanda tangani peristiwa ini. Tidak, sama sekali tidak. Beta tidak setuju. Jangan begitu, Sultan. Di sini residen British yang berkuasa. Sultan jangan lupa, atau Sultan boleh fikir masa-masa dahulu, atau kata Sultan akan diberikan kepada raja yang lain. Sudahlah rakyat beta dikerah. Tanah dan negeri ini juga ingin terampasnya. Perilaku Birch benar-benar mengundang amarah. Kalau kail panjang sejengkat, lautan dalam jangan diduga. Ya tuanku. Kumpulkan pembesar-pembesar yang bersetaukan ini rendah dan tingginya langit Pasir Salak. Baiklah. Birch mengarahkan Mat Arsyad dan orang kanannya menampar surat kutip cukai. Wahai orang-orang kampung, mari berkumpul di hadapan saya sekarang. Perhatian kepada semua penduduk kampung. Tuan Birch mengarahkan semua rakyat. Mulai 2 November, Tuan Birch mengarahkan semua rakyat perlu membayar cukai kepada British. Datuk Mahmud Jalil tiada lagi berkuasa di tanah air. Apa? Tak guna kau? Tali parut. Apalah, kita perlu berjumpa dengan Datuk Mahathir. Mari. Di
suatu sudut yang lain, kelihatan JWW Birch mengusik anak-anak dara dan perempuan yang sedang berjaya. They are very beautiful. Marsha, bring them to my place tonight. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Datuk Maharaja Laila telah bermesyuarat secara sulit di Nyuran Sebatang untuk membuat rancangan membunuh JWW Birch. Sebanyak 7 kali mesyuarat itu diadakan bermula Mac hingga September 1875 sebelum menyerahkan tugas menghapuskan JWW Birch pada Datuk Maharaja Laila. Sementara menantikan ketibaan pembesar-pembesar, Raja menghiburkan hatinya yang walau. Inang-inang diraja sedang persiapan. Diumumkan ketibaan inang-inang diraja masuk ke dalam istana. Jaya bang.